kata dia nak potong bajet-bajet tak perlu seperti pembinaan hospital mewah. Benda dia cakap ni. Okey. Tahu tak dia punya situasi dia sangat-sangat teruk. Dia lagi teruk daripada apa yang sepatut dia ada. So, apa nama ni, kemudian kita boleh tengok, aku dah kata dah, mengikut formula IMF adalah bila jangan ambil kesempatan. Kita tahu masa sebelum selat Hormuz dulu, dia orang memang nak cut bajet ni untuk kesihatan terutama, kedua nak bagi pada pihak swasta, antaranya adalah dia promosi apa dengan bank negara MHIT, produk insurans dan takaful perubatan dan asas kesihatan. Kononnya nanti kerajaan boleh kurangkan perbelanjaan untuk sektor kesihatan dengan orang beli premium insurans sendiri. Dan kau tengok kelab penyokong kerajaan menyeru pengenalan produk dipercepat. Dia tak kata jangan potong. Dr. Zaliha, bekas Menteri Kesihatan, dia kata cepat buat ni, cepat kita buat insurans supaya orang beli insurans, kerajaan tak payah keluar, tak payah bergantung pada kerajaan. Kau dapat tak? Okay. Program tu dah lama. Atok November tanya apa maksud di hospital mewah. Itulah keadaannya. Anwar cakap sebab ini hanya hospital mewah. Untuk pengetahuan korang, untuk buat ni hospital mewah tu maksudnya perbelanjaan pembangunan. Dia hospital baru ada 538 juta. Yes. Anwar kata dia nak bajet yang akan dipotong tu adalah daripada benda-benda tak perlu seperti pembinaan hospital mewah. Hospital mewah tu mana? Kau pernah dengar hospital first class? Itulah saya pelik. Saya pun nak tanya soalan yang sama. Hospital mana yang dikategorikan sebagai hospital mewah dan tu? Dan kalau lah 538 juta tu hospital mewah. Pun tak cukup. Katakanlah dia potong 538 juta, dia tak nak buat hospital. Ya. Lepas tu kau nak potong sebenarnya 4 bilion lebih sekarang ni. Lepas tu dia kata diturun. Aku tak percayalah diturun, Aidil. Aku serius, apa dia cakap memang aku tak percaya. Apa keluar daripada mulut Anwar Ibrahim kan, baik aku tengok tak apalah. Okay, so dia apa yang keluar daripada mulut dia tak boleh percaya. Kau bayang lepas tu dia kata apa tau? Kita akui ada masalah, tapi kita government dia mengakui ada masalah dengan cost of living, tekanan cost of living, tapi dia kata kerajaan tak boleh tolong semua orang. Kau bayang apa benda? Dia akui tapi kita tak boleh tolong semua orang. Kau nampak tak? Kau nampak tak betapa aku cuba mencari, Anas. Hospital kerajaan mana yang dikategorikan sebagai hospital mewah? Dia jawab dekat sini berdasarkan hasil carian, tak ada maklumat khusus mengenai pengkategorian hospital kerajaan sebagai hospital mewah. Aku kan, sebab apalah? Sebab aku tak bolehlah nanti pendapat aku bias tau. So aku bagi dekat AI. Yelah. Yang Anwar cakap kan, cakap ni pasal kerajaan akui tekanan cost of living tapi dia tak boleh tolong semua orang. Kau tahu AI kata apa kat aku? Dia kata apa? Maksud yang Anwar cakap